حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini tahun 1446 Hijrah, lagi sekali pihak Masjid An-Nahdhah Seksi 8 Masya Allah mengadakan menyantuni bakal haji, iaitu yang akan mengerjakan ibadat haji pada tahun ini. Dan seterusnya pihak kami juga bersama-sama masyarakat di Jemaah Seksi 18 untuk menyambut hari raya. Hiasi diri indah, riangkan hati gundah.
mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kesihatan yang baik untuk kita meneruskan kehidupan kita. Jadi agenda pada malam ni ataupun atau cara pada malam ini, iaitu selepas ni kita akan mengadakan bacaan Yasin dan juga doa selamat khusus untuk pada mereka yang akan mengerjakan haji, dan juga untuk sedekahkan untuk arwah-arwah yang telah pergi dengan kita. Dan insya-Allah kemudian kita ada majlis penyampaian sedikit sagu hati daripada pihak masjid kepada mereka-mereka yang akan menunaikan fardu haji. Dan insya-Allah selepas itu kita solat Isyak, dan kemudian kita akan adakan jamuan seperti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini kita dapat bersama-sama hadir untuk menunaikan solat Maghrib dan Isya, dan dalam masa yang sama juga kita mengadakan majlis yang dua dalam satu, iaitu majlis kita yang penting, yang utama sekali ialah untuk kita meraihkan bakal-bakal haji, mereka yang telah pun terpilih daripada kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuta-juta tuan-tuan, terpilih anak kaya tadi seramai yang kalau dimaklumkan seramai 7 orang, 7 orang kan, 7 orang. Dan alhamdulillah pada tahun ini mereka pergi dan kita juga mengucapkan tahniah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyaknya. Mudah-mudahan ruang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada jemaah ataupun rahmat dalam kalangan kita ini dapat digunakan menggunakan ruang ini untuk membuat ibadat dengan sebaik mungkin, sebab tuan-tuan, kita kalau kita nak mengulang balik untuk mengerjakan haji itu mungkin tidak ada lagi kesempatan, sebab dan peluang ini banyak ditunggu oleh orang ramai. Tapi tuan-tuan terpilih dalam kalangan mereka yang ramai-ramai itu, dan buatlah cara buat ibadat itu dengan yang terbaik. Mudah-mudahan kita kembali ke tanah air dengan haji yang terbaik, insya-Allah. Itu harapan kita. Baik, yang keduanya juga kita mengadakan pada malam ini majlis sambutan Idul Fitri di penghujung Syawal. Kita kalau nak sebut menyambut hari raya ni kadang-kadang malu juga. Sebab sebenarnya hari raya dalam Islam ni hanya sehari saja, hari raya betul. Tapi Melayu ni hari raya kedua, hari raya ketiga, sampai ke hari raya ke-25 dan sebagainya. Kalau orang Arab ni malu kita, kita menyebut kita raya lagi. Orang dah tumpu kepada perkara-perkara yang lain untuk korban dan sebagainya. Tapi kita masih lagi merayakan hari raya Idul Fitri. Walau bagaimanapun, ini adalah kesempatan yang ada, yang dapat kita adakan, sebab kita juga menunggu bersama-sama untuk majlis meraihkan jemaah haji atau bakal Luis Rahman dalam kalangan kalian. Dan mudah-mudahan tuan-tuan majlis pada malam ini dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu saja ucapan saya, dan mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على يجعل له عوجا قريبا لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Terima kasih kepada Tuan Nazir kita, Cik Barit. Terima kasih atas ucapan. Dan insyaAllah tanpa melengahkan masa, majlis kita untuk penyampaian sumbangan kepada pakar-pakar haji ini ada sedikit daripada sumbangan kepada masjid. Walau bagaimanapun sekiranya sekarang yang kita bermaklumkan yang kita ada 7 orang yang akan menerima sumbangan, tapi sekiranya ada di kalangan ahli rumah kita yang dapat masih lagi ataupun dapat lagi panggilan dan belum menghantarkan maklumat itu kepada AJK masjid, boleh maklumkan kepada AJK untuk kita buat sumbangan susulan insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya menjemput penerima ataupun bakal haji jemaah kita yang pertama sekali, iaitu Encik Ridwan bin Dolmat, Ridwan bin Dolmat dan isterinya Jariah binti Yusuf daripada nombor 12 dalam 48 yang akan terbang pada 30 hari bulan 4 insya-Allah. Mana penerbangan yang pertama sekali tadi. Penerbangan yang kedua. Ketiga, Wan Zahra binti Hashim daripada blok 104 blok 5 1847 yang akan terbang pada hari Khamis iaitu 1 hari bulan 5. Silakan ada sedikit sumbangan daripada pihak masjid. Haji Abdul Rahman bersama isterinya bersama Salana Jahidah di Muhammad Haidin daripada nombor 8 yang yang keenam, Encik Nasrullah Sadiman binti Encik. Orang ada Encik Sadiman. Dengan Nik Aminah ya. Oh ada datang Nik. Oh dia tak ada. Oh dengan Nik Aminah binti Nik Idris lah. Itu wakilan dari itu sini ya. Dia ni akan terbang pada 31 hari bulan 5. Kita doakan mudah-mudahan beliau selamat pergi
dan kaidah belum doakan lah. Maknanya yang menerima haji dan tahun ni ada 7 orang sumbangan. Dan jadilah seperti yang maklumkan dari awal tadi, sebenarnya ada di kalangan yang masih juga ni yang menerima tawaran tapi masih berpelanggan boleh buat susulan dia, insyaAllah. Jadi seterusnya kita ambil teruslah ruang ini untuk menyampaikan sumbangan kepada ini yang sambungkan sumbangan beraya kepada anak-anak kita untuk masuk. Kerana lepas ini kita solat isya dan juga kita terus makan, insyaAllah. Dua masuk anak-anak tu. Masuk, semua masuk. Adik-adik yang dekat luar tu, tapi adik masuk insyaAllah. Dah sekali kau. Dua kali. Ini ada siapa lagi kan? Semua siapa ada anak-anak yang lagi sini kan? Dia libat lah. Dia libat ni kita nak solat isyak. Lepas ni kita nak makan Dan lepas insyaAllah selepas solat isyak, selepas pagi isyak, terus kita adakan jamuan lah. Jadi mana yang ada di belakang sana, insyaAllah semua sekali kalau boleh dapat sama-sama untuk jamu sendiri. Anak yatim kan? Terima kasih kepada Tuhan sumbangan sumbangan hati dan kesedaran mudah-mudahan sekian dulu. Wah, ustaz ada. Wah, bagus. Raya. Kat mana ni? Bila kita tunggu kambing. Bila kambing. Marvelous. Terbaiklah. Alah comel. Raya tunggu. Oh, comel. Terkenangkan desa wajah ayah bunda bermain di mata
kambing. Pergi sana kambing, sini kambing. Pulang ke desa. Ada orang lama apa khabar? Ni macam pegang kambing ni dalam ni. Lihat kambing tak? Orang lama mak kambing. Enggak? Cari kambing tak? Kambing. Asing dengan ni. Lama ku tunggu bertemu di pagi Solo lagi kau seorang. Mana partner ni? namun tidak Tak ada. tersampaian. Rumah tak ada? Datang. Mulanya. Ku ingin berulang manisnya bersama menyambut hari bahagia. Jarak memisahkan rindu pertemuan. Bilakah hasrat jadi nyata? Duhai ayah bunda, aku tiada nanda, tak dapat beraya bersama. Jauh dari mata, dekat dalam jiwa, teguh kasihku tidak berubah.
Go. Sudah pun tiba pulangnya untuk Tak ada meja ni. beraya. Oh. Biar kisah tercinta bagaikan pesta layaknya. Di pagi hari mulia semuanya bergembira. Tua muda miskin kaya berbeza tinggi. Macam mana kambing? Kambing cukup tak? Ha? Tu, penuh lagi tu. Mari adik, mari datang, mari kita beraya bersama. Aku makan sikit ya, semua tak boleh makan. Kambing tak boleh makan, semua tak boleh makan. Habis dah. Sila adik, silakan bang, sila selera jamu, selera lemang, ketupat dan rendang semua ada. Sebulan kita puasa menahan lapar dahaga. Tiba sudah hari raya yang mulia. Bergembira seadanya, kunjungi jiran tetangga. Semoga menjadi amalan selama-lamanya. Kata yang telah tiada, kunjungilah pusaranya. Berdoa pada yang esa seterusnya. Tanda masih diingatan, sedikit tak dilupakan. Di pagi hari yang mulia tetapi kenal. Macam mana? Kambing? Sedap tak? Ha? Kambing bagus. Kau makan apa? Kambing je? Lain tak makan? Kambing ni. Ha? Kalau boleh tambah dah tambah. Sedap kan eh? Kambing. Itu je? Kambing. Kambing. Lembang pun sedap lembang. Mari adik, marilah bang, mari kita beraya bersama. Orang jauh janganlah bang lupa kita lupakan. Sila adik, silakan bang, sila selera jamu, selera lemang, ketupat dan rendang semua. Dah bersama-sama tak apa, main sini cepat. Ha, sini. Baris. Kalau tak apa baris, Acik tak bagi. Ha, Acik tak bagi. Okey. Ha, bagi kat sini. Baris dulu. Ha, jangan main. Cepat. Bergembira seadanya. Okey. Kunjungi jiran. Ada ni je. Semoga Ha, main sini. Bagi sini. Okey. Ha, tak kena tidur raya. Ha, kalau ni Yang telah tiada. Dah dapat duit raya belum? Ha, duduk. Berdoa Ambil je, duit raya. tanda masih diingatkan, sedikit Ada ni, dilupakan. Di pagi hari yang mulia tetap dikenang. Okey, Acik. Ah, dah balik ke tak? Yang dah dapat tadi Siapa dah ambil tadi? Angkat tangan, siapa dah ambil 2 kali? Dah ambil, tak jangan ambil yang belum ambil je. Okey, jemput. Sila Tuan Nazir kita untuk bagi sumbangan duit raya pada anak-anak kita ni, insya-Allah. Okey, belajar duit raya jangan boleh muncul tau. Okey. Ambil. Ambil. Ada nak masuk ada. Artinya syawal. Main. Masuk. Tiada henti. Masuk belakang. Mari jangan lalu. Main. Oh, ini siapa dapat ni? Ada yang besar, ada kecil. Main. Ini sikit main. Masuk. Lagi. Dek, masuk. 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 Adik, ada dapat tu? Nak lagi ni.
suci Ada insyaAllah. Okey. Saudara berpanjangan Ini anak yang berubah dalam makhluk tadi. Betul tak? Anugerah Aidilfitri Dan itu gambar dia dalam ni. Gambar dia ni. Ada gambar dia dalam ni. Kita return pada gambar. Tak boleh dua kali. Kasihnya melimpah seluruh alam. Mari puji memuji Tuhan yang Esa. Insafi nikmat diberi di hari raya. Di sini hari ini lebaran yang Hasbi Rabbi Jalla Allah Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalla Allah Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi